Okay, setelah mendengar lagu tadi dan peribahasa yang terdapat dalam Mentera Semerah Padi, tentu anda semua merasa teruja untuk mendengar peribahasa dan bahasa kiasan seterusnya. Di sini anda kena buka surat 152, menguasai tanaman hiasan. Watak yang akan dicalonkan adalah watak Fadli dan Pakcik Hadri. Dialog pengusaha tanaman hiasan. Pada hujung minggu yang lalu, Fadli tidak mahu bersikap malas seperti keledai. Dia membantu Pakcik Hadri di kedai tanaman hiasan. Sudah lama Pakcik Hadri membuka kedai tanaman hiasan ini? Sudah 10 tahun, Fadli. Wah, lama juga. Pakcik memang berminat dalam bidang ini? Ya, Pakcik memang berminat. Dahulu, Pakcik selalu membantu mak Pakcik menanam pokok bunga. Mungkin Pakcik mewarisi minat mak Pakcik. Buat kata peribahasa, bermana tumpahnya puah kalau tidak bernasi. Oh, begitu. Pendapatan yang diperoleh melalui tanaman hiasan ini tentu lumayan. Fadli, tanaman hiasan Pakcik jual tidaklah mahal seperti mata. Semua orang mampu membelinya. Lagipun, Pakcik menjual berbagai jenis tanaman hiasan. Pakcik juga menyediakan perkhidmatan membuat landscape. Bekerja, Pakcik juga boleh membina kolam ikan hiasan. Jadi, pendapatan yang diperoleh amat memuaskan. Bagi Pakcik, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Saya lihat pelanggan bertali arus datang ke kedai ini. Syukur kepada Tuhan, Fadli. Sebenarnya, dahulu pelanggan yang datang tidaklah begitu banyak. Tidak banyak? Mengapa, Pakcik? Penduduk di kawasan ini pada waktu itu tidak berminat dengan tanaman hiasan. Tidak banyak orang membina tanaman di rumah. Jadi, bagaimanakah caranya Pakcik menarik pelanggan datang ke kedai ini? Orang tua-tua dah mengatakan bahawa kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Pakcik telah turun ke kampung-kampung dan membuat demonstrasi pembinaan landscape di halaman rumah. Landscape yang Pakcik bina telah memikat hati mereka. Lama-kelamaan, semakin banyak orang meminat landscape dan tanaman hiasan. Pakcik memang cerdik seperti kancil. Suatu hari nanti, saya mahu mengikut jejak langkah Pakcik. Bagus, tapi jangan hangat-hangat tai ayam saja, Fadli. Cuba lihat raja yang Pakcik tampak ini sebagai panduan untuk jadi usahawan tadi. Ingat pesan Pakcik, belakang parang lagi diasah, percaya saja. Pesanan Pakcik itu akan saya ingat selalu. Seterusnya, tugasan untuk anda semua, anda kena kenal pasti kiasan dan peribahasa dalam dialog tersebut.